Guys, jom aku tunjukkan apa specialnya HRV RS. Jom. Alloy rim 18 inci 2 ton. LED headlamp LED headlamp siap dengan function ADB dengan ACL. Taillight pun LED panjang macam tu. Panjang macam tu, selebar-lebar body. Okey, ni dia ada power tailgate tau. Power tailgate. Dia terbuka sini power tailgate siap dengan walk away close function. Kita walk away, dia akan close sendiri. Alright. Okay, interior dia warna hitam supaya nampak lebih sporty. Nampak dia punya seat leather seat, semua full leather seat. Kemudian ada snitching merah gini, nampak sport lah. Even leather steering pun ada snitching merah tu, nampak. Sangat nampak sporty. Lepas tu ni ada colour piano black kat sini. Cantik lah. Screen infotainment system ni 8 inci siap dengan Android Auto dengan Apple CarPlay lah. Wireless. Alright. Kemudian dia ada wireless charger juga. Terletak je handphone situ, dia charge sendiri. Pedal dia pun sport pedal lah. Bukan pedal biasa-biasa sport pedal. Dari segi safety, dia full dengan safety Honda Sensing. Full Honda Sensing. Banyak lagi boleh cerita pasal kereta ni, tapi nanti video jadi panjang. So kita cerita yang ni dulu. Ada banyak lagi keistimewaan kereta ni, tapi ini yang aku cerita yang different dengan yang biasa punya. Alright. Okay, bye.